Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ahyana binti Jardin, merupakan pelajar option Bahasa Melayu PPI SMP ambilan Ogos 2025. Pada hari ini, saya akan menjalankan sesi tembual bersama Cik Nurul Akilah bagi membincangkan isu literasi dalam kalangan murid sekolah, khususnya berkaitan dengan minat membaca. Tembual ini akan dijalankan bagi mendapatkan pandangan pakar tentang isu, cabaran serta cadangan untuk meningkatkan tahap literasi murid. Bersama saya, Cik Nurul Akilah yang merupakan seorang guru di SMKA Mahat Muar. Apa khabar Cik Nurul? Sihat, Alhamdulillah. Baiklah, pada pandangan Cik, apakah yang dimaksudkan dengan literasi dalam konteks pendidikan pada masa kini? Okey, baik. Pada saya, kalau kita kaitkan literasi dalam konteks pendidikan, kita boleh kaitkan dia dengan 3M, iaitu membaca, menulis dan juga menakul. Menakul ni juga kita boleh katakan dia adalah satu konsep memahami. Jadi dalam konteks pendidikan masa kini, literasi bukan sahaja melibatkan kemahiran asas membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami, mentafsir dalam menggunakan maklumat yang diperolehi melalui bacaan. Terima kasih Cik Nurul. Apakah pula isu atau cabaran literasi yang sering dihadapi oleh murid sekolah pada masa kini? Pada saya, kalau nak sentuh tentang isu atau cabaran yang berlaku, kita boleh saya akan cakap tentang minat membaca. Minat membaca para pelajar sekarang amat kuranglah nak dibandingkan dengan dulu, yang mana sekarang mereka kurang dari segi penguasaan kosakata, sangat terhad. Jadi kemampuan untuk memahami kandungan teks yang dibaca tu juga tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Baiklah, pada pandangan Cik Nurul juga, apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan minat membaca dalam kalangan murid ni semakin berkurangan? Antara faktor yang mempengaruhi, faktor yang paling besar tu adalah teknologi sendiri. Macam kita boleh tengok sekarang telefon pintar dan juga social media yang lebih menarik perhatian murid daripada bahan bacaan itu sendiri. Jadi bahan bacaan sekarang pun mungkin tidak sesuai dan tidak menarik minat para pelajar masa kini. Baiklah, pada pandangan Cik Nurul, apakah kesan terhadap perkembangan pembelajaran murid sekiranya tahap literasi mereka berada pada tahap yang rendah? Pada pandangan saya, sekiranya tahap literasi murid terlalu rendah, mereka akan menghadapi kesukaran untuk memahami apa yang mereka pelajari, kerana kebanyakan mata pelajaran memerlukan kemahiran membaca dan menulis dan juga kebolehan para pelajar itu sendiri untuk memahami maklumat yang mereka baca, dan ini juga boleh menjejaskan keyakinan mereka dalam proses pembelajaran. Baiklah, Cik Nurul sendiri sebagai guru, apakah peranan guru dan pihak sekolah dalam usaha meningkatkan tahap literasi serta memupuk budaya membaca dalam kalangan murid? Pada pandangan saya, guru dan pihak sekolah sangat penting dalam memainkan peranan untuk memupuk budaya membaca tu, antaranya termasuk menyediakan bahan bacaan yang menarik, menjalankan program yang bersesuaian mengikut keperluan dan menggalakkan keperluan dalam memberi galakan membaca, dan menggunakan pendekatan pengajaran yang kreatif bagi menarik minat murid untuk membaca. Terima kasih Cik Nurul. Bolehkah Cik Nurul beritahu kami apakah cadangan atau langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah literasi dalam kalangan murid, khususnya melalui penggunaan bahan bacaan seperti buku bacaan bergrade? Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan tahap kebolehan murid, seperti buku bacaan bergrade. Bahan bacaan ini dapat membantu murid memahami teks dengan lebih mudah dan secara tidak langsung dapat menarik minat mereka untuk membaca dan meningkatkan kemahiran literasi mereka sendiri. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Nurul atas kesudian meluangkan masa untuk berkongsi pandangan mengenai isu literasi ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu dalam usaha meningkatkan tahap literasi dalam kalangan murid pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.